Waalaikumsalam, Munzir. Ya, apa khabar awak? Alhamdulillah sihat Munzir. Munzir, kami dari 3 Pagi Era, Radin, Nabil dan juga Nami. Apa khabar Munzir? Alhamdulillah, wallah sehat. Alhamdulillah. Okey, kalau di Malaysia pukul 7 lebih, kalau di Palestin sekarang ni pukul berapa? Kita belakang 5 jam, pukul 2. Pukul 2 pagi. 2 pagi. Minta maaf kacau Munzir, pagi-pagi ni pukul 2 pagi dekat sana. Tak apa, Munzir pun sedang baca Quran ni di sana. Betul tak? Betul bang? Tak ada apa. Ya, kita pun tak boleh tidur sekejap nanti dengan bom serang. Allah Memang malam dia akan agresif attack. Oh, malam agresif di sana bang? Ya, betul. Setiap malam ke Munzir? Yes, setiap malam. Nah, sekarang kereta kabar kena tembak. Allahu Akbar. Baik, Munzir. Kita tempat saya memang. Halo? Ya, betul-betul. Okey, Munzir, kita ada tengok video Munzir, mengagih-agihkan makanan, Munzir masak dan mengagih-agihkan makanan kepada kanak-kanak juga rakyat Palestin. So, kita nak tahu jugalah proses dia kat sana macam mana, boleh ke cari bahan mentah untuk masak ni Munzir? Masih ada lagi ke? Ada, okey. Ramai yang confuse dekat Malaysia. Sekarang Tentera Lanatullah dia bagi masuk barang niaga. Dia tak disikan barang bantuan. Kenapa dia buat macam tu? Dia tahu rakyat Gaza dah hadap genocide, dah hilang rumah, dah hilang kerja, so dia orang tak mampu nak beli barang. So jadi dia tak bagi masuk barang bantuan, because barang bantuan percuma. Dia tahan. Tapi barang niaga dia bagi masuk. Badan Negara Lanatullah dan masih dekat Gaza sistem jual beli masih ada. Tapi so kan? macam mana orang Gaza survive? Majoriti orang Gaza dia survive ada yang kita bagi tiki. Tiki dekat Gaza itu setara kecil. Yang kita beli barang dan kita masak dan agih pada ramai orang. I think dekat Gaza dia tempat ada tiki yang kita bagi sentra kecil lah double community. Okey, bila dengar Munzir cerita pasal Tentera Lanatullah, jadikan benda tu berniaga pula. Dah confirm harga kat sana memang melambung lah Munzir Ya. Dia the bind of the barang dah kurang, memang harga naik. Barang dibagi masuk, dia dah turun. Ada masa yang kita beli beras 1 kilo lebih kurang Malaysia punya duit RM80. Sekarang dia dah jatuh tu RM20. Ada masa yang kita beli 1 liter minyak masak sampai RM45. Tapi itu 1 kilo sampai 100. Macam tu abang. Baik, Munzir, selalunya kalau macam Munzir, apa kita faham, Munzir akan bagi makanan 3 kali sehari. Tengah pagi, tengah hari dan juga malam. So selalunya bila setiap kali sesi bagi makan ni, berapa ringgit total jumlah? Okey, majoriti dapur community yang dia ada dekat Gaza, during gini kelaparan, kita masak 1 hari 1 kali. 1 hari 1 kali. Kita start masak pada pukul 7 pagi sampai pukul 11.30, 12. Dan kita agak-agak makanan. Dan majoriti orang yang betul-betul dekat Gaza, kita makan during kelaparan 1 hari 1 kali. Bukan 3 kali. Abang, untuk sekali masak, untuk berapa ramai orang yang boleh dapat makanan tu? Daripada 7 pagi sampai 12 tengah hari tu untuk berapa pack? Okey, kawasan saya kira saya cover lebih pada 3,500 keluarga. Ramai. 3,500 keluarga. 305,000. Ada masa yang kita reach target sampai 7,000. 6,000. Tapi tak ada dapur community yang dekat Gaza, dia boleh cover semua orang yang datang. Because sekarang ramai orang dah pindah jadi pelarian pada utara tu selatan dan middle area. So memang abang yang if saya nampak, memang mana-mana dapur community dia ramai akan datang. Bukan semua dia dapat makanan. Dan kita terpaksa jadi keras macam mana bila diorang sampai depan kita untuk dapat makanan, dia orang akan minta lebih makanan. Kita tak bagi because kita nak bagi ramai orang. Tak cukup. Jumlah
kewangan yang perlukan, kos berapa sekali masak? Satu hari kita lebih kurang 15,000 one day. Sehari. One day. Malaysia RM15,000 lah. RM15,000 Malaysia. Ini Alhamdulillah lebih pada setahun. Ini dapur community saya start. Ini kredit pada Tuan Haji Zailal. Dia encourage saya. Dia cari dia cakap jalan risau. Saya akan cari duit, janji anak Gaza makan duit kelaparan. Okey bang, bila kita dengar ada cara untuk kita bantu ni, kami di Era ingat kita nak cuba carilah. Kita nak cuba cari seberapa banyak yang kita boleh dan kita nak cuba bagi kepada yang bertanggungjawab untuk kita cubalah bagi makan anak-anak dekat Gaza kan. Kami di Era kami nak cuba bang, kami nak cuba. Jadi kami nak gunakan platform kami ni untuk bantu yang memerlukan di sana insya-Allah. Nanti mungkin abang boleh kongsikan dengan kami bank account ke ataupun QR ke yang boleh kita sampai panjang-panjangkan. Tapi tak apa bang, it's okay. Kita pun dah ambil masa abang panjang ni sebab kita pun tahu kekangan internet dekat sana. Apa pun bang, kami di Malaysia mewakili rakyat Malaysia mengucapkan terima kasih dan juga menghargai segala usaha yang abang buat ni untuk anak-anak di bumi Gaza. Jaga diri bang. Apa-apa saja bantuan insya-Allah kami cuba usahakan. Terima kasih bang.